Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nak diberitahu kita ni semua ada dekat Jentayu. Jadi ini adalah kebun komuniti yang diusahakan sesama kita untuk menambahkan pendapatan Jentayu. Kita memerlukan sebuah projek. Projek ini lebih kepada food security, iaitu kestabilan makanan, di mana kita menggunakan konsep kita semula, sisa organik. Contohnya kita ada sisa makanan, kita ada sisa landscape, sisa pertanian dan juga sisa makan daripada haiwan. Jadi kita semula menjadi baja kompos, kita aplikasikan di dalam tanaman dan kemudian kita menjana pendapatan dari situ. Macam menghargailah apa yang kita dapat daripada MPIP, daripada UTM yang bagi dana dan menjalankan program-program dekat sini. Maknanya daripada orang-orang UTM pensyarah-pensyarah, dia melakukan program dekat sini dan apa yang diorang lakukan dekat sini, kita dapat hasil yang bagus. Maknanya salah satunya menambahkan pendapatan dekat sini. Lepas tu belajar apa ilmu yang diorang bagi. Saya ingin mengucapkan merakamkan ribuan terima kasih, penghargaan yang tidak terkira, terutamanya kepada UTM sendiri yang telah memberi peluang kepada saya untuk memberi sumbang bakti kepada komuniti, kepada MBIP yang mana telah memberi sumbangan dalam bentuk kewangan, membolehkan kami membuat program-program yang sesuai dengan masyarakat setempat. Kepentingan untuk penduduk setempat ni, dia salah satu dia macam kebanyakan dia orang dah berumur-umur tau. Jadi dia boleh luangkan masa datang dekat sini. Sambil-sambil orang kata, dia kata sambil-sambil tengok je lah apa nak tolong. Tapi lama-lama dia baca jatuh cinta. Macam kita sayang tumbuh-tumbuhan. Jadi perasaan kita sayang tu kita akan rasa nak buat.